buat apa-apa pun pasal skala ni, first thing is you kena understand macam mana nak cari skala. Dia ada dua cara saja nak cari skala. Yang pertama, sin. Sin tu apa pula rasa? Sin tu adalah skala adalah 1/n. Dalam skala, dia boleh tulis macam ni. Nak cari skala, dia adalah 1/n. So, nak cari 1n tu semua kat mana, sir? Selalunya dia akan bagi lah. Dia akan bagi macam ni. Skala dia memang value dia akan buat macam ni. So, ini akan jadi 1 kita dan 100 ni akan jadi n. Nampak? So, itu adalah cara kita buat skala. Okay, itu satu. Tapi nak cari skala ni ada dua formula kan, sir? Selalunya lah kita akan pakai dua formula. So, ini formula yang pertama. Ini pula formula yang kedua. Skala yang kedua adalah image over object. Ulangan kat, sir. Image over object. Apa image, apa object, sir? Objek tu Aiman, ingat benda ni. Original. Maksudnya benda tu yang asal. So, contoh kepada soalan ni, kita tengoklah. Apa benda yang asal dan apa benda yang kita kata benda yang image. Image tu benda yang kita lukis ataupun kita buat. Kita ada jalan raya betul dengan jalan raya dalam peta. Mana satu benda yang asal? Mana benda yang original? Sir, jalan raya sebenar lah, sir. Betul. Jalan raya sebenar ni lah benda yang ori. So, ini adalah ori dan ini adalah image. So, nampak So, semua ni kita dah dapat baca ataupun dah tengok dah. Cumanya, okay, macam mana kita nak cari dia, sir? Saya tunjukkan dekat sini, First of all, you dah understand dah. Skala adalah 1/n. Ini kita punya 1, ini kita punya n. So, skala adalah 1/100. Itu satu. Yang kedua, Fatini, Ryan. So, dekat sini, kita ada image, kita ada ori. However, kita tak bolehlah terus cari. Kenapa, Aiman? Well, the answer is, it's because of the unit. Ini cm, ini km. So, terang-terang dekat sini, tak boleh buat. So, unit tak sama. Ya, so kita kena tukar jadi unit yang sama. Tips adalah, ambil unit besar, jadikan dia unit kecil. Itu lebih mudah nak kira, lebih mudah nak baca. Ryan Ryan is my main. Okay, understand. So, what are you going to do, sir? So, apa yang Ryan nak buat kat sini? Ini kan kilometer kan? Kilometer darab dengan 1000 dapat meter, betul? And then Ryan, then darab lagi dengan 100 baru jadi sentimeter. Correct or not? So, kalau macam tu, sir, kalau macam gitu, image kita adalah 6 dan kita punya original tu kan 2 darab 1000 darab dengan 100. 200,000. So, yang bawah tu akan jadi 200,000 X. Correct or not? Dapatkan benda macam ni dulu. Dia memang kena macam ni, sir. Ya, unit kena sama dulu. Dalam matematik, unit tak sama, how are you going to do? Okay. So, nampak Seletakkan 2 saat untuk korang tanya. Yang pertama, scale adalah 1/100, which is 1/n. Scale kita yang kedua adalah image over original. So, we got both value already. Bila kita dah ada dua-dua value ni, baru kita boleh buat dia punya persamaan. Kenapa boleh pula, sir? Ini scale. Ini pun scale. So, dua ni benda yang sama. Jadi, Fatini, Arfa, what we can do is 1/100 is equals kepada 200,000x. Oh, sir, nanti dapatlah x, sir. Sepatutnya dapat lah. So, apa kita buat mula-mula? Mula-mula adalah kita campakkan dulu. Kita ambil bawah, atas, tukar tempat. So, bawah, atas, tukar tempat, you are going to get 200,000 X sama dengan 6/1/100. Okay, calculate dululah benda tu. So, berapa dia dapat tu, sir? Sekejap, 6 dengan 1/100, we are going to get 600. So, kita dapat 600 dekat sini, sir. Ya, 600.
So 600 adalah 200,000 X. So apa nilai X je? X akan jadi 600 over 200,000, which is value dia 600 divide dengan 200,000. You are going to get 3/1000 lah. Saya ambil nilai dia kat sini, 3/1000. Okey, tu satu. Kalau nak ambil nilai lagi mudah, sekejap 3 kali 1, 2, 3. Okey, 0.003. Macam ini pun boleh. Sir, tapi kalau saya jawab, sir, which one is the better answer? Is it going to be this one? Adakah yang ini bagus atau yang ini bagus? Tak kisah. Mana-mana pun boleh juga. As long as you bagi jawapan yang orang kata apa, value dia betul-betul. Itu je. Scale akan ada 2 formula and 2 formula only. Formula dia yang pertama, scale adalah 1 over n, which is dalam kita punya cerita ni, 1 over n kita adalah 1 over 550. Correct or not? So, itu dulu yang pertama. Okay, sir. Tu satu, sir. Yes, tu satu. Yang kedua pula, scale adalah image over object. Again, sepesan. Ingat ni sampai bila-bila. Object adalah original. So, we got two things here. Jalan raya dalam peta. Maksudnya, kita lukis balik lah. Yelah, macam kita tengok peta kan. Kita nak pergi mana-mana. Dulu masa tak ada Google Maps, kita orang kena tengok peta tau. So, dalam peta tu ada dekat jalan raya. Sini, jalan Aminuddin Baki, semua tu. So, ada jalan-jalan dia. So, ini adalah jalan raya yang sebenar. So, mana yang ori? Peta ori ke jalan raya sebenar? Jalan raya sebenar lah ori, betul? Okay, so kita tahu dah. Okay, sir. Dapat dah benda tu, sir. It's just that, sir. We have to remember. Ini darab dulu 1000 supaya jadi meter. Darab dulu 100 supaya jadi sentimeter. Okay, kalau kita nak buat apa-apa calculation, unit kena sama. Mana? So, nanti dia akan dapat lah. Image kita tu 100 dan kita punya objek itu 500,000 X. Ini cerita dia. Oh, sir. Lepas tu dah boleh, sir. Once you dah dapat macam ni, should be dah boleh dah alpha. Because why? Because you nampak ini scale, sir. Compare lah dia. Ya, compare saja. So, 1 over 550 equals to 100 over 500,000 X. Yang ini dah tak ada sangat dah scale ke apa. Yang ni dah macam algebra biasa kan. So, what we are going to do, sir? Kita campak. Kita ambil ni, kita ambil yang ini, atas bawah, tukar tempat. So, kita dah tukarkan tempat dia. 500,000 X. 500,000 X akan jadi 100 over 1 over 550, isn't it? Dia akan jadi macam itu. Oh, dapat dulu value, sir. Kira dulu. 100 divide dengan 1 over 550. Nanti dapatlah. Oh, sir. 500,000, sir. So, dapatlah tu. So, dapatkan dekat sini. Value dia akan jadi 55,000. Sama dengan 500,000 X. So, of course lah dah dapat X tu. X adalah 55,000. Dividekan saja dengan 500,000. Dah selesai lah, sir. Dapat jawapan dia. So, 55,000. Dividekan dengan 500,000. So, you dapat kat sini. Okay, sir. X kita 0.11. Dah. Scale ni, Fatini, formula dia sampai bila-bila ada dua tu saja. Pertama, the formula is since. Scale adalah 1 over n. Ini satu. N kita 450. So, kita dah tahu benda tu. Betul tak, Fatini? Yang kedua, scale tu adalah image over object. Saya rasa tak perlu sepesan dah. Image kita adalah 10 cm dan objek kita, sebelum korang lupa, convert dulu supaya both of them become cm. So, objek kita adalah
400,000 X. Itu saja. So, bila kita dah dapat yang ini, we know that this is scale, this is scale. So, maksud dia, nilai ini adalah equal. So, 1 over 450 equals to 10 over 400,000 X. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam ni. And then compare lah. And then compare ataupun yang ni dah main campak-campak dah. Iman tahu cara dia adalah ambil atas, ambil bawah, tukar tempat. Tukar je tempat. Kalau pecahan buat macam tu je. Bawah atas tukar tempat. So what are you going to get? You akan dapatlah 400,000 X equals to 10 over 1450. Yang ini nampak je confused. Tapi kan kita pakai calculator. So tekan macam ni. 10 divide 1 over 450. Okey, dapat 4,500. So 4,500 dekat sini. 4,500 adalah 400,000 X. Can we get X, sir? Yes, we are. Because 400,000 ni, once you campak kan, apabila you campak apa bahasa orang putih, aku lupalah. Campak, one you transfer kan. So bila you transfer, dia jadilah divide. So divide dengan 400,000. So apa nilai dia, sir? So X tu akan jadi, tengok ni 4,500. 4,500. Okay. Divide dengan 400,000. You either nak ambil decimal dia tak cantik lah. Saya ambil pecahan je lah. Okay, saya ambil pecahan dia. 9 over 800. But, kalau you ambil decimal, tak payah ambil banyak sangat kot. Oh, decimal dia tak cantik lah. Decimal dia kena ambil banyak sikit. Kalau korang jawab 0.01, dah lari sangat tau. So, saya rasa nasihat saya adalah ambil macam ni lah. Ambil 9 per 800 ni. Yang ni paling cantik lah. So what is the story? Ryan, so if you look here, you ada dia bagi scale. But yang ni scale apa, sir? Ni scale ni 1 over n tu lah. Ini scale 1 over n. Kalau peta, ini image. Kalau sebenar, ini object ataupun original. So we got the thing already, right? So korang sekarang ni kena susun je. So, apabila nak susun, scale adalah 1 over n, 1 over 5x. Scale adalah sayur, image. Image adalah 5.5. Object, just don't forget. Ini kilometer, darab dulu 1000, jadi meter, darab dulu 100. So, you akan dapat, this will be 500,000. Itu dulu. Please do not forget this dulu. Okay, sir. Dapat dah dua benda tu, sir. Once you dah dapat tu, Arfa, correct or not? Ini scale. Ini pun scale. So, we can put them together. Jadinya dia akan jadi 1 over 5x equals lah dengan 5.5 over dengan 500,000. Dia akan jadi macam ni. Okay, sir. Then what are we going to do? Yang ini buat macam seajau tu lah. Bawah atas tu. Bawah, atas, tukar tempat. So, bawah, atas, tukar tempat. You are going to get 1 over 5.5 over 500,000. Kan? Sama dengan 5x. It looks complicated. Tapi remember, you can always buat dia dalam calculator. So, tekan je saya. 1 over 5.5 dividekan dengan 500,000. So, what are we going to get, sir? Kita akan dapat satu value kat sini. Alamak. Value dia melampau lah. Apa ni? 1,000,000 over 11. Tak nak pakai serabut lah. Saya pakai ni je lah. 99.909 sama dengan 5x. Saya pakai macam ni lah. Serabut sangat. Sampai sejuta mengarut dah. Tak payah lah. So sekarang ini saya ambil 5 ni and saya transfer. Ini kan darab.
So here you got dia jadi divide. Dah settle. So that is the value of X. Come on. 90909.09. Dividekan dengan 5. I am going to get, jawapan ni kelakar lah. 18,000. Jawapan ni you akan dapat 18,181.82. Something macam itu. 18,000 something. You guys dapat tak benda yang saya dapat ni? Image lah toy tu kan? Ya. Toy akan jadi image and real car akan jadi objek. Itu cerita dia. Dan boleh tak kita susun, sir? Ingat tak macam mana cara nak buat scale? Scale adalah 1/n. Dan scale adalah image over object. Ni secepatkan sikit lah. So from here, you boleh dah compare dia punya cerita tu. 1/n adalah 1/2x. Image you adalah 5 dan object you adalah 500. Again, kenapa tiba-tiba 500, sir? Meter you kena times lah dengan 100. Baru you dapat 500. Correct or not? So macam tu dulu. Lepas tu saya campak-campak je lah. Lepas tu campak macam biasa. Lepas dah dapat yang ini, kita boleh habiskan macam biasa je lah. Saya tunjukkan last one before we go to the question. Bawah, atas, tukar tempat. So you akan dapat, kalau dah tukar tempat, dia akan jadi, kalau dah tukar tempat, 1/5/500. Right. So ini akan jadi 2x. It will be like that lah. Kita dapatkan yang ni dulu. Lepas dah dapat itu, 1/5/500. Okay, so you dapat 100. Sir, 100, sir. 100 sama dengan 2x. So, x sama dengan 50. Dah, begitulah. Gitulah ceritanya. Understand this concept terlebih dahulu. Dan kita boleh susun dah. Kan kita dah cerita dah, dia adalah sin sayur. Betul? Dia adalah sin sayur. Kalau kita susun, dia akan jadi macam ni. Okay, sir. 1/n, sir. Okay, 1/n kita. Value dia akan jadi 1/5.5. Okay. Image dengan objek. Image dia 40. And objek dia kena darab 100 lah. Meter kena darab 100 lah. Because we have to make dia sama unit dulu. Baru boleh buat. So, dia akan jadi, sir, dia akan jadi 100x. Begitu. So, dah dapat yang ini, baru kita boleh sembang. Before I go further, tanya sebenda ni kalau tak jelas. Before saya cerita dengan lebih panjang, ada tak korang masalah-masalah dekat sini? Kalau ada, cerita kat saya dulu. Kalau tak ada, saya sambung lah. Okey. Betul So, semua dah okey. Kat sini semua macam, yes, okay, sir. Dapat dah benda-benda tu, sir. Dah, cukup. Kalau dah okey, jom kita pergikan kepada the next concept. Yang ini dah tak ada apa serasa. Yang ini campak-campak je. So, what are you going to do? You ambil 100, campakkan ke sana. Ini divide. Sorry. Tak nak buat yang campak-campak ni lah. Saya nak buat boleh juga sebenarnya. Boleh juga. Tukar cara lah. Tukar selera lah sikit. Ini dia akan jadi darab dengan 100x. Okay. Tukarlah saya sekala. Bosan juga buat cara tadi. Cuk jap. Bukan cerita kita. Apa tadi? Okay, so kita dah pergikan ke sana. Okay, 1/5.5 darabkan dengan 100. So, kita akan dapat nilai dia menyampah. Nilai dia. So, dia akan jadi 200/11x sama dengan 40. Macam ni pun boleh juga. Dan last kali, okay, campakkan dia. Value yang ada dekat sini, transferkan. Ini darab, so ini akan jadi divide. Divide lah dengan 200/11. There you go. Settle. Habis. Okay. So, berapa nilai dia, sir? Nilai dia dekat sini, dia akan jadi, ni 40 kan? 40 divide dengan 200/11. Jadi, berapa nilai dia? 2.2. X adalah 2.2. So, nampak situasi dia buat macam ni. Dia kata dalgona koko, nak buat dalgona koko tu Milo dengan milk dalam skala ini. Okay, dalam skala tu. So, apa dia bagi kat situ? So, itu dia bagi 1/n. Betul tak? Betul tak? Itu adalah 1/n kita. So, dia katakan kat sini, Milo kita berapa?
kalau milk kita 450. So skala ni dia main dia macam ni. Kita ada Milo, kita ada susu. Okay, so dia punya skala tu skala dia adalah 1/n. Tapi n kita 0.75. Setuju dulu? Setuju tak dengan sir? Ni cara dia macam ni. Okay sir, lepas tu sir. Lepas tu, dia ada kata milk 450. So dia kata susu 450. So Milo itulah yang kita tak tahu. So daripada sini kita boleh buat dia. Ni benda dia. Ni benda dia. Ni, ini satu geng. Ini satu geng. Cumanya kali ni dia tak ada image objek lah. Kali ni dia tak ada siapa image, siapa objek. Dia adalah skala secara nisbah. So macam mana kita nak buat sir? Untuk bintang ni sama je. Jadikan pecahan macam kita buat tadi. 1/075. Yang bawah ni, bulan ni pun sama juga. Jadikan dia bentuk macam ni. So, M sama dengan 450. Begitulah. Begitulah. Oh, lepas tu campak je lah. Lepas tu dah tak ada apa dah Fatini. Yang ini, benda dia korang kena pandai susun je. Buat macam saya buat. Okay? Tak apa, saya tunjuk sekali lagi kakak. So dekat sini dekat sini you ambil 450 transfer, ini dah tak ada, so ini jadi darab 450. So M kita akan jadi 1/075 times dengan 450. 600 so Milo tu 600 gram. Okay. So dekat sini story dia adalah campuran Milo dengan susu. So dia macam nisbah lah, Milo dengan susu. Dan dia punya nisbah 1/n kita tu adalah 1/1.33. So itu Milo dengan susu. And what do we get here? Benda apa yang dia bagi? Dia bagi Milo ke susu? Dia bagi susu. Dia kata milk adalah 120. So ini adalah 120. Ini adalah 120. Well, then Milo kita tak tahu. Tapi betul tak kita ada dua nisbah over here, Arfa? Arfa can see, right? This is one ratio. One scale lah. So scale yang pertama, scale bintang ni, tukarkan saja bentuk yang macam kita buat tadi. You just use the same rule that we have discussed 1 jam tadi tu. Kita dah discuss dah rule ni. Oh, okay sir. So yang kedua pun, you are going to do the same thing. Bulan tu pun you buat sama juga. So Milo over 120. Dapat sir. Campak je. Campak je. So Milo akan jadi 1.1.33 times lah dengan 120. So nanti you dapat lah Milo tu berapa. 1/1.33 times kan dengan 120. So you will got 90.23 gram. Dah. Begitu story dia. Okay, so the story dekat sini adalah dalgona koko ni Milo dengan yelah pada tadi duk cerita benda ni. So ini Milo, ini milk. Okay, dan story dia adalah dia punya ratio adalah 1/1.25. So kita kena cari apa sah? Milo ke susu? Dia kata Milo is 3.2. Kali ni dia terbalik sikit. Dia bagi kita Milo. Milo is 3.2. So susu ni yang kita tak tahu. Betul tak you dapat dua ratio sekarang? Arfa, Dinara, we have two ratio, right? So ratio yang pertama, saya ambil yang ni. Samalah. Cara dia is like you do same as kita buat tadi. Okay, so 1/1.25. Yang ini, sir, pun the same juga. Yang bintang ni pun, you akan buat dia 3.2. Ini akan jadi susu. Yang ni macam saya cerita itulah. Atas bawah, tukar tempat. What you are going to do is bawah, atas, tukar tempat. So when you tukar the tempat, susu akan jadi 3.2 divide with 1/1.25. Itulah nilai susu kita. Berapa, sir? 3.2 divide with 1/1.25. You are getting 4. So susu adalah 4 kilo. Begitulah. So jawapan dia 4 kilo. Saya minta susun ABC. But the problem is, skala dia pecahkan. Korang perasan tak?
skala dia, sini dia bagi AB, sini dia bagi CA. So ada macam-macam punya style, tapi kalau saya suka pakai kotak macam ni je. Okay, what you do is, you ada 3 scale ni kan. So scale dia adalah A, B dengan C. So kan ada ABC, so ABC lah skala dia tu. And then, you masukkan dulu skala untuk the star. Kalau star, A dia yang depan ni lah. A dia akan jadi 1. B dia akan jadi 1.45. C dia tak ada. Dinara, Fatini, please be very careful. Kalau value to A, letak dalam kotak A. Kalau value to C, letak dalam kotak C. Jangan tersalah kotak. Okay, maksud saya cuba tengok yang kedua ni. Dinara perasan tak? C ni adalah 1. Ini adalah kotak kedua. Sorry. Let me do with another color lah. C ni adalah 1. Kalau dalam cerita bulan kita tu, C tu 1. So, 1 dekat C lah. Do not isi dalam kotak yang salah. Memang habis terus. Kau memang salah terus kalau buat macam tu. Lepas tu kita ada A adalah 1.5. B pula tak ada kat sini. So that is the concept yang kita boleh nampak. So apa kita buat Kalau macam ini, apa kita buat is, kita buat darab silang. We do cross multiple. Tapi nak buat cross multiple, you boleh pakai A saja. You cannot use B because no value kat bawah. C pun tak boleh sebab tak ada value. So, you hanya boleh cross multiple pakai value A saja. So, apa kita buat, Everything dekat atas times dengan 1.5. Everything dekat bawah times dengan 1. So, senanglah kerja kita. So, 1.5 darabkan dengan 1 dapat 1.5. 1.5 times dengan 1.45, you akan dapat 2.175. And then yang ketiga tu tak ada. Okay, go pula kepada yang kedua. 1 darab 1.5 cantik. Ini dah buat dah. 1 darab 1 ni akan dapat 1. Okay, dah dapat dah dia punya nisbah. You have to understand satu benda. Kalau ratio dia tak boleh dalam decimal. You have to understand. You faham benda tu kan? Kalau ratio dia tak boleh dalam decimal. Dia kena dalam nombor integer. So what are you going to do is 1.5 tu you tukar dulu bentuk dia biar dia jadi 3/2. Tengok saya tukar bentuk dia jadi 3/2. Okay, same goes kepada 2.175. You tukar dulu the shape, dia akan jadi 87.40 dan yang belakang ni jadi 1 lah. This is what you do. Okay then kalau nak buang kaki, carilah kaki yang paling besar. So kaki yang paling besar adalah 40, right? Kaki yang paling besar 40 ni, right? So semua darab 40. Okay. Everybody darabkan dengan 40, I think you dah boleh dapat jawapan dah. Okay, 3/2 times dengan 40, you dapat 60. Okay, this one dapat 87, this one dapat 40. Okay, so itulah dia punya, kita panggil apa benda Allah ni? Itulah dia punya ratio. So, tengokkan apa yang jadi kat sini. First of all, you already got this kotak, right? You ada kotak ni dah. Lepas tu kat kotak ni, you tahu dia ada 3 unknown lah ataupun 3 ratio kan. So kalau ada 3, then first you buat dulu 3 kolom macam ni. So kolom A, kolom B, kolom C. Let's go kepada first column, Aiman. So untuk kolom ni, A adalah 1. And the second is C adalah 1.45. Sir, we don't have B, sir. Exactly. Dinara. Arfa, memang tak ada B. So B tu blank lah. No lah. For B tu, we don't have anything lah dekat B. So that is the first concept. And let's go to the second one. Second one is, we got B equals to 1. Please do not letak di tempat yang salah. Itu B betul. B 1 betul. Siva. Correct or not? B is 1. Oh, sir, B is 1, sir. And then, sir, and then A is 1.5. So A is 1.5 over here. And you don't have C.
at the moment. But you understand now. Oh, sir, I think it is almost the same lah, sir. Almost the same. Because you nampak, A ni dia ada like the top and the bottom ada. So you boleh buat cross multiple. Everything dekat atas times dengan 1.5. Everything dekat bawah times dengan 1. So dia akan jadi macam tu. Okay, let's go. 1.5 times 1. So dia akan jadi 1.5. Okay. 1.5 times 1.45. Tengok 1.5 times 1.45. You are going to get 2.175. Habis untuk the atas one. Atas dah settle sebab bawah pula. 1 darab ni 1.5, 1 darab 1 you akan dapat 1 dekat sini. So basically this will be okay. So this will be the valuation yang ada over here. Betul So semua nampak Semua nampak dah konsep-konsep yang dia bagikan dekat sini. Okay sir, dah ada dah tu sir. Once you dah dapat value ni, ingat tak saya cakap, ratio cannot be dalam decimal. Tak boleh. Dia kena dalam nombor bulat. So convert dulu. Oh, convert dengan calculator. Ini 3/2. Ini akan jadi 1. Dan yang ini 2.175 ni besar sikit tadi kan. 87/40. Remember tak seajar tadi how you going to read of decimal. Macam mana korang hilangkan decimal kalau macam ni? Simple. You look at the biggest kaki, you look at the biggest bawah tu. Bawah besar 40 sir. Simple lah. Everybody darab lah 40. Hilanglah kaki tu. Itu je lah. Ada 40. So ini akan jadi 60, ini akan jadi 40 dan ini akan jadi 87. Then I think this will be your final one. Memang tak boleh buat dah. So itu jom saya tunjukkan apa yang jadi kat sini. So what are you going to see is you ada benda ni. You ada benda ni. So B ni adalah 1 dan C ni adalah 1.2. Okay lah, buat macam biasa dulu buat dulu kotak dia semua. You know that dia ada 3 ratio. So kita buatlah 3 ratio tu, A, B, C. So untuk yang first, B adalah 1 and C adalah 1.2. Itu dulu untuk yang pertama. Then you go pula kepada yang kedua. Yang kedua, A tu adalah 1. A adalah 1. C adalah 1.33. 1.33. A ni tak ada, ni tak ada. Correct or not? Betul tak dia jadi macam ni? Lepas sudah dapat macam ni, you boleh pakai C saja sebagai dia punya darab silang dia, cross multiple. Because yang atas akan darab 1.33, yang bawah akan darab dengan 1.2. Basically, dia akan jadi macam tu lah. Okay, sekirakan sekejap. 1.33 times 1, dia akan dapat 1.33. 1.33 times 1.2. 1.33 times 1.2. You akan dapat 1.596. Okay, so yang atas sudah settle dah. Settle. Bawah pula. 1.2 times 1, dia akan dapat 1.2 dekat sini. Habis lah. Yang lain semua dah kira dah. Betul tak? Betul tak dulu? Before I go further, betul tak? This is your value dulu. Ini adalah value yang korang dapat untuk calculation dia. Okay, sir. Dapat macam tu, sir. Okay, kalau dah dapat macam ini, let's go and tukar dia kepada bentuk fraction. Tukar dia kepada fraction. Okay, 1.2. 1.2 kalau fraction, so kalau fraction adalah 6.5. Okay, ni adalah 6.5. 1.33. 1.33, if you do the fraction, dia akan jadi 133/100. Cannot do anything lah. Dia akan jadi macam tu. Okay, yang ketiga pula. 1.596. If you fractionizekan dia, dia akan jadi 399/250. Betul tak? Betul tak? Semua dah fraction dah. Now I'm asking you. Kaki mana paling besar? If you look at all the decimal dekat sini ni, ini benda dia bukan decimal kan? Nama dia apa benda ni? Fraction. If you look at all the fraction, kaki mana paling besar? Kaki ni lah. 250 ni paling besar.
So what you do, sir? Kalau kaki ni paling besar, semua darab 250 lah. Kita akan darab dengan kaki paling besar. Itulah cerita dia. So kita darab Okay. 6/5 times dengan 250. You dapat 300. Okay, yang kedua. 133/100. You darab dengan 250. You are getting 332.5. Alamak, tak hilang lagi, sir. Tak apa. Relax dulu. Tak hilang ni. Okay, yang ketiga. 399. Okay, kat sini dia akan jadi 399. Sir, tak dapat lagi ya, sir. Tak dapat lagi. So, what are you going to do? Okay, dekat sini kan. Ini jadikan dia 300. Biarkan. Ini pula 332.5. Okay, pecahkan dia. Dia akan jadi 665/2. Ini akan jadi 399. Betul tak? Betul tak dapat macam tu? Lah, sir. Dah darab 2. Sir, kenapa darab 2 ni? Ada 2 ni? Darab 2. Semua darab 2. Darab 2. So, ini akan jadi 600. Ini akan jadi 665. Dan yang ni 399 times 2. You akan dapat 798. Habis. I don't think you have any CFA, isn't it?